Cikgu, anak saya Kimpalan ada pinjaman PTPK tak? Bagi menjawab persoalan ini, saya nak minta bantuan tuan-tuan puan tolong save video ini, kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda yang ambil bidang Kimpalan. Dan komen dekat ruangan komen, apakah bidang yang anda nak tahu adakah dibiayai ataupun tidak oleh PTPK. So, untuk menjawab persoalan bidang Kimpalan, dalam bidang Kimpalan, kod bidangnya adalah MC024. MC024 yang berkaitan dengan Kimpalan. Program ini diletakkan di program sederhana ataupun intermediate, di mana program ini dibiayai dari segi yuran pengajian dan juga ada kos sara hidup sehingga RM450 tak silap saya. Betulkan saya kalau saya salah lah. So, untuk program ini jangan risau, program ini akan dibiayai tahun 2025. So, kepada anda yang tahun 2025 ini mungkin allowance tak masuk lagi ke, ataupun ada isu tentang yuran pengajian ke, anda boleh refer dengan college anda.